tak kita dengar orang cakap, anak masuk tadika ni janji pandai ABC, kira 1, 2, 3, itu pun dah okey. Sebenarnya dunia dah berubah dan cara kita membentuk anak-anak pun kena berubah. Sebab itu, mulai tahun 2026 ni, Kementerian Pendidikan perkenalkan kurikulum prasekolah baharu yang fokus utamanya bukan lagi akademik semata-mata tetapi pembentukan karakter. Iya, karakter. Sebab apa guna anak boleh baca awal tapi tak reti ucap terima kasih? Apa makna boleh kira laju-laju tapi tak pandai minta maaf bila buat salah? Benda-benda kecil macam ni lah yang nanti jadi asas kepada siapa mereka bila dah besar. Dalam kurikulum baru ni, nilai kasih sayang, empati, hormat, keyakinan diri, daya tahan dan tanggungjawab bukan diajar dalam satu subjek je, tapi termasuk dalam rutin harian, aktiviti perkumpulan dan cara mereka belajar interaksi setiap hari. Contohnya, kalau nampak kawan jatuh, murid akan belajar tunjuk empati dengan tolong dan cuba faham apa yang kawan tu rasa. Anak akan belajar berkongsi, kawal emosi, faham perasaan orang, belajar selesaikan masalah dengan kawan dan semua ni secara natural dalam pembelajaran. Kalau adik persoalkan, kalau tak ada exam, nanti anak tak pandai. Mak ayah, zaman sekarang pandai bukan lagi tentang markah, tapi tentang keupayaan anak kita berfikir, komunikasi, urus diri dan berhubungan dengan dunia sekeliling. Lagipun, KPM tak buat keputusan ni ikut suka. Kurikulum ni dibina berdasarkan kajian, libat urus, rujukan pakar dan amalan terbaik negara-negara yang dah lama fokus pada pendidikan karakter. Dan hasilnya jelas, anak lebih seimbang, lebih yakin dan mudah sesuaikan diri serta ready nak hadapi cabaran sebenar dalam hidup. Cikgu bukan sekadar mengajar, mereka jadi role model anak-anak setiap hari dan mak ayah akan sambung nilai yang sama dekat rumah. Karakter ni bukan boleh buat sehari dua, ia terbentuk sikit-sikit setiap hari dan semuanya bermula di prasekolah. Kurikulum Prasekolah 2026 misi nak lahirkan anak-anak yang yakin diri, berkarakter dan sedia hadapi masa depan. Inilah misi KPM nak bina generasi insan sejahtera bermula dari langkah pertama mereka di prasekolah.